Oi, kecoh satu Malaysia bila data Maxis ataupun bil tertunggak Carol Aming telah pun bocor dekat media sosial. Kalau orang famous macam Carol Aming ni pun data dia boleh bocor, apa jaminan yang data kita semua selamat? Apa kata kita bincangkan dalam video ni guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Nazri Hamdan di dalam saya punya YouTube channel. Bagi korang yang dah pun subscribe saya punya YouTube channel ni, terima kasih banyak-banyak. Dan bagi korang yang masih belum tu, bolehlah bantu saya untuk tekan butang subscribe tu. Dan juga korang pun boleh follow saya dekat media sosial yang lain, contohnya dekat TikTok, Facebook, Instagram dan juga Threads pun saya ada juga. Baik, semalam lah satu Malaysia kecoh, especially dekat Threads lah. Yang paling kecoh sekali saya nampak dekat Threads lah apabila data peribadi Carol Aming, seorang usahawan selebriti yang famous dekat Malaysia ni lah, yang mana ada orang bocorkan pasal bil tertunggak dia dekat Maxis lah. Okay, dan saya percayalah korang mesti dah aware pasal isu ni. Dan Maxis pun dah bagi statement yang mana mereka mengesahkan mereka dah kenal pastilah individu ataupun suspek yang dikaitkan dengan pendedahan butiran akaun Carol Aming tu. Dalam satu official statement diorang, Maxis menyifatkan dia sebagai isolated incident ataupun kes terpencil dan mengatakan tak ada petunjuk bahawa pelanggan lain terjejas. Nanti saya bagi pandangan saya lah tentang isolated incident ni. Okay? Nanti saya bagi tahu. Dan saya akan share dengan korang pandangan saya lah tentang isolated incident. Ada perkara yang saya tak setuju dekat sini lah personally. Tapi tak apa. Persoalan besar bukan setakat siapa pelaku dia sebenarnya. Persoalan yang sebenar, apa maknanya kepada keyakinan rakyat Malaysia terhadap keselamatan data peribadi dekat Malaysia. Sebab kalau seorang individu yang sangat dikenali macam Carol Aming pun dia boleh mengalami satu pengalaman di mana maklumat akaun dia dibocorkan, apa sebenarnya jaminan yang orang biasa, yang orang tak kenal macam kita ni tak akan berhadapan dengan perkara yang sama. Jadi hari ni kita akan bincang bukan untuk menghukum sesiapa sebelum siasatan selesai, akan tetapi kita boleh bincang tentang satu perkara yang lebih besar, iaitu kepercayaan, keyakinan terhadap sistem perlindungan data peribadi dekat negara kita. Sebelum tu, saya nak kongsikan dengan korang lah tentang Maxis punya pencapaian kewangan. Sebab benda ni penting. Ini menunjukkan bahawa Maxis ni bukanlah syarikat kampung. Mereka menjana keuntungan yang sangat tinggi daripada pelanggan. Okey, dan dengan kemampuan kewangan yang macam ni, sepatutnya mereka boleh meletakkan standard keselamatan security data mereka ke tahap yang lebih tinggi lah. Tak apa, kita cerita dululah. Since this is public punya information yang boleh diakses oleh sesiapa, jom kita tengok angka kewangan Maxis ni. Yang mana Maxis ni bukan syarikat kecil. Bagi tahun kewangan 2025, Maxis telah mencatat keuntungan selepas cukai ataupun profit after tax ataupun PAT ni RM1.561 bilion. Dan ini naik 11.8% kalau kita bandingkan pada tahun sebelumnya lah. Dan pendapatan perkhidmatan services revenue pun mencecah 8.912 bilion ringgit, manakala EBITDA dia naik kepada RM4.329 bilion, iaitu dia naik 5% daripada tahun ke tahun. EBITDA ni korang tahu tak apa EBITDA? EBITDA. Okey, since kita cerita pasal finance ni, saya cerita sikit lah pasal EBITDA. EBITDA ni dia dalam bahasa senang lah,
dia sebenarnya adalah satu ukuran berapa banyak duit yang sebenarnya company tu hasilkan daripada main operation dia sebelum dia ditolak faedah pinjaman ataupun interest, cukai, susut nilai aset dan juga pelunasan. Pelunasan ni dalam bahasa Inggeris amortization lah. Jadi EBITDA ni dia adalah singkatan kepada earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Jadi dalam bahasa Melayu dia adalah pendapatan sebelum faedah, cukai, depreciation susut nilai dan juga amortization. Amortization ni dalam bahasa Melayu pelunasan lah. Okey. Dia katakan macam ni lah korang ada buat satu bisnes restoran. Okay. And then dalam masa sebulan tu bisnes restoran korang ni dapat untung operasi RM100,000. RM100,000 ni korang dapat daripada korang jual makanan dan minuman lah. Itu adalah ibarat EBITDA lah. Dan lepas itu barulah korang kena bayar interest bank kalau buat loan bank, okay, and then taxes, cukai. Kemudian korang kena bayar apa ni, korang kena ambil juga kira pasal depreciation, dan juga depreciation ni depreciation peralatan dapur lah, okay. Dan akhirnya duit yang betul-betul tinggal mungkin hanya RM60,000 sahaja, contoh. So dalam kes Maxis ni EBITDA dia orang RM4.329 bilion, okay. Yang menunjukkan operasi perniagaan dia orang ni sebenarnya kita boleh nampak lah based on this figure dia menghasilkan satu cash flow yang sangat-sangat kukuh sebelum dia orang ambil kira kos-kos kewangan yang lain lah dan juga perakaunan yang lain. Dan ini menunjukkan dan membuktikan yang Maxis ni dia ada kedudukan kewangan yang sangat kukuh lah. Sebab tu bila berjuta-juta pelanggan dia percaya data peribadi dia orang ni kepada Maxis, pada saya lah, to be fair, standard yang diharapkan pun mestilah jauh lebih tinggi. Dan dengan keuntungan yang berbilion ringgit setiap tahun, pengguna berhak untuk menjangkakan satu kawalan dalaman yang bertaraf dunia lah dan juga pemantauan yang ketat. Okay? Isu sekarang ni dia bukan setakat penyalahgunaan data oleh orang dalam. Okay? Isu dia adalah sama ada sistem keselamatan syarikat tu betul-betul cukup kukuh untuk melindungi data berjuta-juta pelanggan pada masa hadapan ataupun tidak. Okey. Nah, saya juga ada baca komen lah yang mana orang kata boleh lah ini kena pada Khairul Aming. Kan kalau kena pada kita siapa nak ambil tahu? Menteri pun takkan nak ambil tahu. Kan? Sampai tengok Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadzil. Fahmi Fadzil dia dapat Datuk Seri kan kalau tak salah saya. Sampai dia pun keluarkan statement dia kata MC akan melakukan siasatan. So kalau kita yang kena ni, ada tak kita sampai level dapat perhatian menteri? Okay. Jadi orang kata ini adalah satu double standard. I mean be realistic lah. I mean that's how the world works kan. Iaitu kalau kau famous, kalau kau orang terkenal, something happen kepada kau, memanglah orang akan bagi perhatian. Kan? Memanglah. Tapi sebenarnya orang famous ni pun dia pun ada benda yang dia terpaksa lepaskan. Dia ada pro and cons lah. Kadang-kadang orang kata ni manfaat sebagai orang famous lah. Tapi orang famous pun ada certain things yang dia terpaksa korbankan untuk jadi famous tu. Contohnya macam privacy kehidupan dia. Contoh So dia dah, kalau dia pergi ke mana-mana, orang dah mula cam dia. Orang mula kenal dia. Jadi dia punya privacy tu tidak macam orang-orang biasa lah kan. Macam saya jugalah. Saya tak kata saya famous lah. Tapi bila saya keluar dah ada start orang kenal saya. Dan benda tu sebenarnya bagi saya dia adalah satu kejanggalan tau. Sebab saya tak pernah rasa saya famous pun. Saya tak pernah rasa saya terkenal pun. Tapi bila orang dah
start kenal kita dekat luar, and then orang tegur kita, bang, abang Nazri Hamdan kan? Okay. Kan. Jadi kita rasa benda tu satu benda yang kejanggalan, dan juga privacy kita tu dah mula turun lah. So of course bila orang famous ni dia kena isu-isu macam ni, and then benda ni akan bagi advantage pada dia lah, iaitu orang akan bagi perhatian, even menteri ke, even syarikat Maxis ke, cuba kau kena kan? Ada ke syarikat telco ataupun bank nak bagi perhatian pada kau kan? Macam mana dia bagi perhatian pada Khairul Aming ni? Of course lah tak kan? Tapi itu adalah satu advantage lah kepada orang-orang famous. Tapi orang famous ni pun dia ada kelemahan dan juga kekurangan dia juga, iaitu dia punya privacy kehidupan dia tidak seperti kita lah kan. Right. So, dan lagi satu, bila orang cakap ni bolehlah kena pada Khairul Aming, ni double standard orang kata. Pada saya lah, depends on how you look at the issue lah. Pada saya lah. Sebab kalau kita tengok daripada sudut positif lah, sebenarnya ada hikmah juga orang macam Khairul Aming ni kena. Betul tak? Ada hikmah juga. Ada baiknya juga orang macam Khairul Aming ni kena. Sebab apa? Bila orang macam Khairul Aming ni kena, barulah satu Malaysia menggelupur. Kan? Barulah satu Malaysia menggelupur. Kalau kau ataupun aku yang kena, ada tak kita diberikan perhatian macam ni? Tak ada. Orang tak pedulikan kita. Kan? Jadi bila Khairul Aming ni kena, ada hikmah dia jugalah. Bukan saya nak kata bagus padan muka dia, tak. Tapi saya cakap, kalau kita tengok daripada sudut yang positif, baguslah sebab isu ni mula diberi perhatian. Kan? Kalau tak sebelum ni, saya cakap dengan korang, berapa ramai orang yang ada masalah dengan telco ke ataupun bank ke, kemudian dia tak merasakan bahawa dia diberikan layanan yang baik ataupun pengadilan yang sewajarnya. Ramai. Tapi bila kena orang macam Khairul Aming ni, barulah benda ni diangkat dan juga isu ni diberikan perhatian. Kalau tak, siapa nak ambil tahu kan? Okey? Dan pada saya lah, ini bukan cerita pasal Khairul Aming. Ini cerita lebih 40 juta talian mudah alih dekat Malaysia yang digunakan oleh berjuta-juta pengguna. Kita semua sebenarnya kita serahkan begitu banyak maklumat kepada syarikat telco ataupun bank ataupun mana-mana syarikat yang memegang data kita. Bukan nak kata telco sajalah, bank pun, ataupun even kalau kau pergi car wash pun, car wash ni nak basuh kereta, ada pekerja tu siap minta nombor kita lagi, nombor telefon. Salah engkau juga sebab engkau senang-senang bagi. Kita rakyat Malaysia ni, kita senang bagi nombor telefon kita kat orang. Lepas tu ada orang car wash tu dia buka, bang minta nombor telefon, bos minta. Saya cakap, buat apa saya nak bagi you nombor telefon saya? Dia tunjukkan saya satu buku rekod nombor telefon, banyak dia dapat. So maksudnya rakyat Malaysia ni senang sangat nak bagi data peribadi pada orang. Kita nak kata kita salahkan company semata-mata pun tak, sebab memang attitude rakyat Malaysia ni kita mudah untuk bagi. Kita punya nama, kita punya nombor IC lah, kita punya address lah, kita punya nombor telefon, jangan cakap lah. Kadang-kadang maklumat pembayaran kita pun kita bagi tahu, dan semua ni bukan satu maklumat kecil. Kalau pengguna dia mula hilang, kalau pengguna ni dia tak tahu bagaimanakah data-data dia orang ni akan digunakan selepas ni sangat bahaya. Okey? Dan dari sudut syarikat pula, kalaulah pengguna ataupun pelanggan dia mula hilang keyakinan yang maklumat ni betul-betul dilindungi, kerosakan dia jauh lebih besar daripada satu insiden lah. Sebab dalam ekonomi digital ni, kepercayaan ni dia adalah aset yang besar lah. Dan bila kepercayaan terjejas, kos dia bukan setakat denda ataupun saman menyaman, ni boleh menjejaskan reputasi syarikat dan juga keyakinan pengguna kepada keseluruhan ekosistem digital tu. Okey, saya nak bagi pandangan peribadi saya lah tentang apa yang dikatakan sebagai isolated incident, iaitu satu perkataan yang digunakan oleh Maxis lah dalam mentakrifkan keadaan yang berlaku pada Khairul Aming ni. Dia kata ini adalah satu isolated incident. Saya faham kenapa
company ataupun corporate dia gunakan istilah isolated incident. Mungkin berdasarkan siasatan awal dia orang ni hanya satu account saja yang dikenal pasti terlibat dalam benda ni lah. Kalau betul itu baguslah. Tapi dari sudut pengguna, kenyataan tu je belum cukup untuk menghilangkan kebimbangan kita. Sebab pengguna ni dia akan tanya, kalau hari ni seorang pelanggan ni boleh jadi mangsa, apakah mekanisme yang boleh prevent perkara sama berlaku kepada pelanggan lain pada masa depan? Dan lagi satu, pada saya lah, isolated incident ni dia adalah satu perkataan plastik daripada corporate untuk buat damage control. Bukan maksud isolated incident ni adalah satu perkataan yang kita tak boleh guna dekat corporate, boleh. Tapi kita tengok keadaan dan situasi dia lah. Dan dalam kes ni, kalau kita fikirkan betul-betul lah, kita tengok perkataan isolated incident tu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia cuba mengatakan bahawa okey, hanya satu akaun sahaja yang terlibat, akaun lain semua selamat. Semua selamat. Okey, sedangkan kita tahu it's no longer an open it's an open secret lah. Okay, it's an open secret that telco ke, bank ke, ataupun mana-mana company yang pegang data pengguna ada dekat dalam diorang tu, yang mana staff-staff diorang ada yang tak bertanggungjawab dan telah menjual data peribadi kita kepada scammer. Saya tak cakap company tu yang jual, saya cakap ada certain people yang tak bertanggungjawab dalam company tu telah menjual data kita kepada scammer. Okay? Dan bila kita, sebab itu walaupun kita ada PDPA 2010 nanti saya cerita lah, Personal Data Protection Act ni saya cerita lah. Walaupun kita ada PDPA ni untuk protect data siapa? Data customer lah, data pelanggan lah, data kita lah kan. Tapi ironically kita punya data ni keep on leaking kepada scammer. Faham tak? Kita ada data PDPA, tapi data kita keep on leaking. Scammer call kita hari-hari. Betul tak? Hari-hari scammer call kita. Sebab kita tak tahu, kita boleh suspect lah ada pekerja-pekerja dalaman ni yang bocorkan data kita, tapi kita tak tahu specifically person tu siapa. Kita tak ada suspect, faham tak? Dan kita pun tak boleh tak cakap telco A, telco B, telco C. Kita tak tahu kan, tapi kita ada satu, kita fikir logik. Kita tak, kalau bukan pekerja dalaman dia orang yang bocorkan, siapa bocorkan? That's the logic lah, betul tak? Tapi bila kita dah ada suspect, bila kita dah ada telco, di-label pula ni isolated incident. So, personally lah, secara peribadi saya tidak bersetuju lah dengan penggunaan perkataan isolated incident dalam kes ni. Okay? Right? Sebenarnya guys, bukan saya nak cakap, bukan kita nak kata pendedahan maklumat oleh pekerja dalaman syarikat yang pegang data peribadi ni, tak kira lah bank ke, telco ke, ataupun mana-mana company ke, dia bukan lagi satu teori konspirasi. Dia dah terbukti. Faham tak? Dah terbukti. Contoh macam pekerja bank, dia sendiri jual data peribadi kita. Korang lupa ke satu kes dekat Singapura sikit hari dulu, ada seorang staff bank UOB dekat Singapura, tapi sekarang ni dikatakan dia dah dipenjarakan lah. Apa dia buat? Dia sendiri bocorkan maklumat lebih 1,000 pelanggan kepada syndicate scam. Ini kes dekat Singapura. So maksudnya betul lah, terbuktilah yang bocorkan maklumat kita tu adalah pekerja dalaman tu sendiri. Kan? Dan kes ni membuktikan bahawa ancaman ni bukan semestinya datang daripada penggodam luar organisasi. Dia kadang-kadang risiko dia datang daripada individu yang ada akses kepada ekosistem, pada sistem data itu sendiri. Sebab tu dalam kes Maxis ni kita tak tahu betapa besarkah risiko yang kita semua terpaksa tanggung. Sama ada data kita akan dibocorkan ataupun tidak. Kita tak tahu risiko tu. Adakah risiko tu medium, low ataupun high?
katalah ada satu company ni dia pegang data pengguna. Okey. Dia ada simpan data pengguna lah. Okey. Katalah dia ada 100 staff lah dalam tu katalah ada satu company ni. Namanya company A. Company A ni dia pegang data pengguna. Dan pekerja dia katalah 100 orang. Daripada 100 orang ni 50 orang ada akses kepada data pengguna. Low risk atau high risk? High risk. Tapi kalau dekat company A ni, instead of 50 orang ada akses kepada data pengguna, diturunkan kepada 5 orang sahaja yang boleh akses data pengguna. High risk ataupun low risk? Low risk. Apakah level risiko sekarang? Kita tak tahu. Kita pengguna, kita tak tahu. Kan? Tapi daripada kes Carol Aming ni, kita tahulah bahawa memang staff-staff diorang ni ada akses kepada data peribadi. Sebab itulah, ni pada saya is not an isolated, bukan satu terma yang kita boleh gunakan perkataan isolated incident lah. Ini adalah pasal isu level of risk yang kita sebagai pelanggan ni kita kena aware lah. Dan sebenarnya lagi satu guys, dekat Malaysia ni kuasa pengguna kita masih lagi lemah. Okey. Kita masih lagi lemah. Kita tak macam negara barat lah. Cuba korang tengok apa yang berlaku dekat barat tu bila kata berlakunya kebocoran data macam ni kan. Dia orang punya kuasa pengguna power kan. Sebab itu bila kita jumpa kes-kes macam ni yang memang ada suspek, memang ada telco, memang ada mangsa, memang nampak betul lah kesnya, kita jangan diam diri sebagai pengguna. Kita kena fight dan kita kena suarakan, terus bercakap pasal benda ni. Kita kena terus bercakap. Kita jangan diam lah. Kecoh. Kita kena kecohkan benda ni dekat social media, Facebook, TikTok, Twitter, semua benda lah. Kita kena continue untuk bercakap pasal benda ni. Sebab kalau bukan kita sebagai pengguna yang protect data kita sendiri, yang fight untuk benda ni, siapa lagi nak fight? Betul tak? Kan? Right. Itu yang kita kena tahulah, right? Okay. Kita cerita pasal PDPA. Tadi saya nak cerita pasal PDPA kan. Okay. PDPA 2010. Sebenarnya dalam konteks insiden kes Carol Aming ni, orang sedang perhatikan PDPA. Okay. Orang sedang perhatikan PDPA dan rakyat sebenarnya dia ada expectation yang tinggi kepada PDPA. So saya harap kalau ada pak-pak menteri ke tertengok video saya ni ataupun mana-mana pihak wakil kerajaan ke tengok saya punya video ni, korang kena alert lah bahawa sebenarnya dalam kes Carol Aming ni rakyat sedang melihat PDPA 2010 and it's currently being tested with this case. Okay. Jadi PDPA 2010 ni apa? PDPA 2010 ni dia adalah secara senang ceritanya lah dia adalah satu undang-undang yang mana dia suruh company ni jaga data peribadi pelanggan dengan betul lah. Jadi maksudnya kalau kita bagi kita punya details, contohnya macam nombor telefon ke, address ke, nombor IC ke ataupun ada personal information ke kepada sesebuah company tu, dia orang tak boleh sesuka hati untuk berkongsi bocorkan, okey, ataupun menggunakan data tu untuk tujuan lain tanpa asas yang sah. Dan kalau diorang didapati melanggar peraturan ni dekat bawah PDPA, diorang boleh dikenakan tindakan undang-undang yang bergantung kepada jenis kesalahan lah. Okey, hukuman dia boleh mencecah denda sehingga 500,000, penjara sampai 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali lah. Okay. Bagi kesalahan tertentu pula, hukuman dia boleh mencecah denda sampai RM300,000 ataupun penjara sampai 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okay. Jadi kalau siasatan dalaman tu dia mendapati ada kelemahan kawalan dalaman lah,
ataupun siasatan MCMC ke mendapati company itu ada kelemahan kawalan dalaman, kegagalan kawal akses kaki tangan ataupun langkah keselamatan yang tak mencukupi, dia mungkin boleh melanggar PDPA lah. So maksudnya bukan setakat individu yang bocorkan data tu sekali, tapi tahap perlindungan data organisasi pun boleh juga dinilai. Akan tetapi kita juga kena faham yang PDPA ni tak semestinya bermaksud syarikat automatik bersalah setiap kali ada berlaku kebocoran data. Kalau company dapat membuktikan yang diorang ni dah pun melaksanakan kawalan keselamatan yang munasabah dan ketat, ataupun log audit ataupun pemantauan yang berterusan, tapi apabila dan juga diorang boleh detect dengan pantas lah apabila insiden itu dikesan, tapi seorang individu tetap bertindak melanggar undang-undang secara sengaja, maka liability mungkin tertumpu kepada individu itu sahaja yang buat salah tu. Sebab tu siasatan bebas oleh pihak berkuasa macam MCMC lah penting untuk menentukan sama ada insiden ini berpunca daripada kelemahan sistem organisasi ataupun perbuatan jenayah seorang individu yang berjaya untuk pintas kawalan yang sedia ada, ataupun adakah dia dapat akses maklumat tu dengan begitu mudah sekali. Okey, dan pada saya ini adalah sebenarnya ujian kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang kita sama-sama kena saksikan dan monitor dalam kes ni. Kita sebagai pengguna, kita jangan diam diri guys. Kita kena pastikan benda ni berjalan, siasatan ini berjalan dengan telus, dan kita kena demand apakah penemuan daripada siasatan ni. Dah siasat tu janganlah diam-diam je, bagi tahulah orang kan. Jadi itulah yang berlaku sekarang. Sebab pada saya siasatan tu kena telus, sebab pengguna juga nak tahu dan berhak tahu adakah kawalan akses kita mencukupi, adakah semua akses tu dah direkodkan, macam mana data ni boleh diakses, adakah prosedur dalaman tu dipenuhi, okey, dan pelbagai lagi. Dan dekat sinilah pada saya MCMC dia kena menjalankan peranan dia orang lah. Dan siasatan dalaman yang dibuat oleh Maxis ni kita tak boleh nak bergantung kepada dia orang semata-mata. Sebab bila isu melibatkan jutaan pengguna ni, pengawal selia contohnya macam MCMC ataupun regulator ni dia mainkan peranan penting lah. Kalau betul MCMC minta laporan penuh dan menjalankan siasatan, pada saya itu satu langkah yang baik. Bukan sebab kita nak hukum mana-mana pihak terlebih dahulu, tapi sebab siasatan bebas ni dia akan bagi keyakinan lah kepada pengguna bahawa dia dibuat secara telus dan tak hanya bergantung kepada siasatan dalaman company je. Okay, sebab as I said, dari sudut pengguna ini adalah soal keyakinan terhadap proses. Jadi akhir sekali saya rasa kita semua perlu berlaku adil lah. Kalau betul ini hanya melibatkan seorang individu ataupun suspek ni yang dikatakan dia ni obses lah kepada Khairul Aming, I don't know, okay, yang mana dia menyalahgunakan akses. Jadi dia ni perlu bertanggungjawab lah mengikut undang-undang. Tapi pada masa yang sama, pengguna juga berhak untuk bertanya sama ada adakah sistem kawalan dalaman ni dah cukup kukuh untuk prevent benda macam ni daripada berlaku lagi pada masa hadapan. Dua perkara ni boleh benar pada masa yang sama. Tapi yang penting sekali adalah ketelusan. Kalau betul sistem keselamatan ni berfungsi dengan baik, terangkan kepada pengguna macam mana perkara ni boleh berlaku dan apakah penambahbaikan yang akan dibuat supaya dia tak berulang lagi. Sebab akhirnya isu ni bukan pasal Khairul Aming. Dia adalah pasal berjuta-juta rakyat Malaysia yang setiap hari menyerahkan data peribadi kita kepada macam-macam organisasi dengan satu harapan yang sangat mudah, iaitu supaya data tu betul-betul selamat. And last but not least, saya nak pesan kepada korang yang main dekat sosial media ni, kadang-kadang kita ni nak jadi yang terpaling cepat, yang terpaling cepat sebarkan info. Sebab apa? Kita nakkan perhatian. Dia faham sekarang ni kita berada di zaman
economics of attention. Perhatian tu sebenarnya adalah duit. Akan tetapi, itu tak bermaksud kita perlu buat kerja sembrono, kepala otak kita letak dekat lutut. Okay? Jadi, sebelum korang post sesuatu ataupun korang buat komen sesuatu tu, korang fikirlah 2 kali. Ataupun kalau korang dah terpost, cepat-cepatlah delete. Okay? Cepat-cepat delete sebelum orang sempat screenshot ataupun apa. Cepat-cepat delete. Ataupun yang paling baik sekali, bila korang nak post satu benda tu, lagilah melibatkan perkara-perkara sensitif. Contohnya macam data peribadi pelanggan. Fikirlah 2-3 kali sebelum buat kerja tu. Ataupun satu Malaysia nanti akan melihat engkau ni sebagai manusia yang bebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi korang dalam video saya yang akan datang. Semoga video ni bermanfaat dan jangan lupa guys tekan butang subscribe tu. Korang tunggu apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.